Kenaikan 100 gram gold bar sebanyak 63% hanya dalam tempoh setahun setengah. Okey, jom saya nak kongsikan macam mana kita nak kira keuntungan item 100 gram yang saya beli pada Disember 2024. Pada Disember 2024, saya beli pada harga RM40,411 dan hari ini April 2026 harga telah meningkat kepada RM65,962. Dekat sini keuntungan ataupun kenaikan nilai emas ni adalah sebanyak RM25,000 bersamaan dengan 63%. Sekiranya saya nak jual 100 gram ni, walaupun saya baru simpan setahun setengah, saya dah ada keuntungan. Kita tengok dekat harga buyback di website, Beli Good membeli pada harga RM61,344. Ini bermaksud keuntungan bersih untuk item 100 gram setelah ditolak spread sebanyak 7% adalah RM20,933. Ini bersama dengan 51.8%. This is untung bersih, iaitu kita jual semula 100 gram gold bar kepada Public Gold. Walaupun dah untung, saya tak naklah jual emas saya sebab saya tak ada matlamat yang ingin saya capai. Jadi tuan-puan, sangat-sangat untung anda kumpul emas fizikal 24K. Nak bermula simpan emas hari ini, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun secara percuma. Saya akan guide simpanan emas dengan ilmu.